Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini dapat sama-sama kita menyambung pengajian kita dalam membicarakan asmaun nabi, iaitu nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan bincang nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-10 iaitu Taha. Nama Nabi yang ke-10 iaitu Taha. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Bab yang pertama saya nak cerita sikit dari sudut bahasa Okey, sudut bahasa. Kan? Tulis bab pertama bahasa. Okey. Dalam bahasa manusia ni ada sebahagian bahasa diambil daripada bunyi. Mana-mana bahasa pun ada Bahasa ni diambil daripada bunyi. Contoh macam bahasa Melayu, saya bagi contoh bahasa Melayu nak senang faham. Bahasa Melayu ada juga vocab dalam bahasa Melayu ataupun perkataan daripada bahasa Melayu diambil daripada bunyi. Contoh dia apa? Contoh dia? Biasa dengar tak? Aku debik kan? Biasa dengar tak? Aku debik kau. Debik tu, bahasa debik tu dia daripada bunyi tau. Kedebik bunyi kan. Okey? Ada bahasa bunyi. Macam lempang kan. Lempang kan. Pang bunyi kan. Ada bahasa bunyi kan. Okey? Ada orang Jawa kat sini? Ada orang Jawa? Ada orang Jawa tak? Tak, aku. Okey. Ada Jawa ada? Ada Okey, orang Jawa cakap jatuh tiba kan. Bunyi bup kan. Jatuh So ada bahasa-bahasa diambil daripada bahasa bunyi. Sama juga bahasa Inggeris pun ada, bahasa apa-apa bahasalah ada diambil daripada bunyi. Okey. Kita balik pada bahasa Arab. Bahasa Arab sama juga. Ada sebahagian vocab bahasa Arab diambil daripada bunyi. Okey, saya nak bagi contoh bahasa lain dulu Okey. Contoh, kalau kita tengok nama-nama nabi yang terdahulu, kita pernah dengar nama Nabi Ibrahim. Pernah dengar tak? Ibrahim kan? Ibrahim ada dua orang anak yang masyhur, iaitu Nabi Ismail dan Ishak. Siapa lahir dulu? Ismail ke Ishak dulu lahir? Kalau ikut rawi ataupun ahli sirah, Ismail lahir dulu. So Nabi Ibrahim AS kahwin dengan isteri pertama dia, iaitu Siti Sarah. Sarah ni lama tak dapat anak. Kahwin isteri dia yang kedua, iaitu Siti Hajar, dapat anak. Jadi psikologi dia sebagai manusia sedih lah. Maksudnya suami kahwin satu lagi, aku ni tak ada anak kan. Isteri satu lagi. Psikologi manusia kan, kesedihan itu. Allah Subhanahu wa taala tahu. Allah utuskan malaikat datang kepada Nabi Ibrahim AS, bawa berita. Ibrahim, isteri engkau Sarah ni akan mengandung. Waktu tu Sarah dah berumur. Dan perbualan itu Sarah dengar. Sarah kebetulan ada di belakang tabir tu, kebetulan. Dia dengar. Ketika dia dengar tu tak logik. Umur dah lebih 60 lebih, 70 lebih, ada anak. Maka dia tertawa yang macam sedih. Kan? Tahu. Macam kita macam itulah bahasa Melayu macam kan. Jolo macam tu lah. Macam tu kan. Okey, malaikat kata, "Oh, isteri kau tu kan Ketawa kan? Kalau betul dia mengandung ada anak, kau namakan Ishak." Ishak tu daripada namakan Ishak. Ishak tu daripada perkataan macam tu. Tak lama mengandung sungguh. Dan lahir dinamakan Ishak. Ishak tu daripada perkataan macam itulah. Okey, balik pada bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ada juga vocab bahasa Arab daripada bunyi. Contohnya, siapa yang belajar kelas bahasa Arab sini? Ada kan? Okey, kasut atau slipper dalam bahasa Arab apa? Slipper. Ship tu daripada bunyi. Ship slipper. Ceplek macam itulah. Okey. Ship. Okey. Dalam Al-Quran banyak nama-nama tentang hari kiamat. Okey. Ada yang Allah SWT sebut hari kiamat Yaumul Qiyamah. Memang nama Yaumul Qiyamah. Ada yang juga daripada bunyi. Contohnya, antara nama hari kiamat adalah Al-Qari'ah.
Itu bahasa baru bagi orang Arab daripada bunyi Al-Qari'ah. Sebab itu Qari'ah, mal Qari'ah. Ditanya, apa Qari'ah tu? Qari'ah tu daripada bunyi krok, krok. Dia bunyi krok. Kalau kita nak senang faham, macam bunyi kayu nak patah. Krok, 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 krok. Itu Al-Qari'ah. Salah satu nama hari kiamat tu Al-Qari'ah. Dia berbunyi krok. Okey. Saya pernah terlibat dengan bantuan kemanusiaan ke Pakistan pada gempa bumi Oktober 2005. Gempa bumi kan di atas bukit selama lebih kurang 15 minit lah, 15 minit. Jadi waktu kita hantar bantuan, kita tanya pada orang kat sana kan. Dia kata hari gempa bumi tu pagi kami ingat perang tau. Sebab bunyi macam helikopter macam tu lah. Rupanya bunyi tu datang daripada bawah bumi, bergesel bumi tu. Saya ketika dengar benda itu, saya teringat kata Al-Quran, Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Hari kiamat itu apa? Yang daripada Qari'ah tu daripada bunyi gitu. Kan pernah disaksikan manusia zaman kita hidup ni, saya jumpa orang yang dengar geseran bumi itu dengan bunyi krok tu, dengan bunyi Qari'ah tu. Itu hari kiamat. Kan hari kiamat antaranya Al-Qari'ah. Okey, balik pada nama Nabi SAW iaitu Taha. Taha. Taha ni daripada bunyi juga. Dia daripada bahasa vokab bunyi, iaitu bunyi pujukan. He 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 he. Itu Taha. Berasal daripada he 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 he. Kan? Kenapa? Kerana ketika itu Nabi SAW tengah sedih sangat, tengah sedih sangat. Kan? Surah Taha adalah surah Makkiyah, surah yang diturunkan dekat Mekah. Okey. Yang ketika itu Nabi SAW tengah sedih sangat sebab meninggal dua orang yang sangat menyayangi Nabi dan mereka juga sayang pada Nabi SAW, iaitu pakciknya Abu Talib dan juga isterinya Sayyidatina Khadijah. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kenapa Nabi sedih dengan ketiadaan kedua ini? Padahal Nabi sudah biasa dengan kematian. Ketika baginda lahir, ayahandanya sudah tidak ada. Baginda tidak pernah menatap seorang ayah, lahir sebagai anak yatim. Ayahnya Sayyidina Abdullah meninggal ketika dalam perut lagi. Kemudian dibela oleh ibunya. Ibunya pada umur 4 tahun meninggal. Umur 6 tahun anak kita 6 tahun. Ada tak anak kita 6 tahun kan? 6 tahun. Faham apa sangat? Tapi sudah mula faham meninggal itu apa. Datuk tak ada. Meninggal daripada datuknya. Maka yang menjaga Nabi SAW, satu orang pakciknya yang penyayang, iaitu Abu Talib. Abu Talib lah yang jaga Nabi SAW macam anaknya sendiri. Dia ajar Nabi, dibela Nabi, dijaga Nabi, kan? Dia ajar ilmu perniagaan. Dia lah mengajar Nabi ilmu perniagaan, pergi berdagang. Abu Talib ini bawa Nabi SAW macam anak dia. Jadi semakin besar, Nabi pun sayang dekat dia dan dia sayang pada Nabi SAW. Sampai umur Nabi 40 tahun, dapat wahyu, Nabi kena sampaikan. Pakciknya paling susah hati Muhammad. Jangan Muhammad, kan? Orang Quraisy semua jadi benci kat engkau, baling kau, fitnah engkau, tak suka kat engkau. Aku tak boleh tengok engkau kena anyai-anyai sebab macam anak sendiri. Tapi tak, aku kena sampaikan pakcik. Ayah, aku kena sampaikan. Pujuk Abu Talib jadi orang tengah. Orang marah-marah Nabi pergi Abu Talib. Hai Abu Talib, apa buang kau punya anak ni? Dah canak sendiri, jaga sejak 6 tahun. Nasihat sikit. Datang Abu Talib. Kan? Jangan Muhammad, tolonglah, aku sedih, aku yang sedih. Jadi Nabi sangat faham kat dia. Yang keduanya isterinya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha arda. Sayyidatina Khadijah ni sangat memahami Nabi SAW. Dia adalah orang yang tak payah Nabi sebut. Kan? Nabi susah tu balik daripada gua Hira yang jumpa dengan Jibril. Iqra ya Muhammad. Oh, terkejut mak kau.
Kita yang terang-terang macam ni pun terkejut. Boleh bayang tak Nabi SAW? Turun ke bawah, Khadijah tengok, Khadijah tak cakap banyak, terus selimutkan Nabi, ambilkan Nabi. Tak apa bang, tak apa, abang orang baik, takkanlah orang baik tu setan nak kacau ke apa semua. Tak apa, abang rehat dulu, esok kita jumpa Pak Cik tu ahli kitab, dia mesti tahu apa yang jadi. Tak apa. Khadijah memang faham sangat Nabi SAW. Maka ketika Khadijah radhiyallahu anha wa arda wafat, meninggal, sedih sangat Nabi. So perkataan Toha adalah satu perkataan yang mujuk Nabi. Nabi waktu itu sedih sangat. Ayat ini ataupun gelaran ini diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah Nabi pulang daripada Isra dan Mi'raj. Maknanya solat telah disyariatkan kepada Nabi SAW. Maka kisah dia adalah satu hari Nabi sedih sangat. Dulu kalau sedih adalah juga pakcik nak mengadu, adalah juga isteri nak berbual. Ni tak ada siapa dah. Sedih sangat. Maka Nabi SAW yajtahidu bis salatil lail hatta tawarramat qadamahu. Nabi sedih sangat. Nabi sembahyang. Sampai bengkak kaki Nabi ni. Tak tahu nak buat apa. Sembahyang. Sebab sembahyang baru disyariatkan. Sedih sangat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat melalui Jibril. Macam sabar. Toha ya rajul ya Muhammad. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Aku turunkan Quran ini bukan untuk kau rasa susah. Inilah, bayangkan, sampaikan kebenaran, orang tak terima. Padahal Nabi bukan ada upah, ada apa semua. Aku sampaikan orang hina aku, orang pukul aku, orang baling dengan najis, kan? Ketika isteri meninggal, isteri sakit, Khadijah sakit, kenapa Nabi sangat sedih sangat? Bukan sebab meninggal itu, Nabi dah biasa dengan meninggal. Tapi ketika Khadijah mulai sakit, Nabi nak cari ubat, orang kafir tak nak jual ubat pada Nabi SAW. Tolonglah isteri aku sakit ni. Tak ada Muhammad, kami tak jual ubat pada kamu, tolonglah. Balik Nabi kat Khadijah. Dia menyaksikan makin berat sakit Khadijah radhiyallahu anha arda. Makin berat. Sebagai suami nak usaha tapi tak boleh buat apa-apa. Pergi lagi kedai, tolonglah isteri aku sakit ni, tolong aku nak cari ubat ni, tolong. Tak kami tak jual ubat pada kamu Muhammad. Balik lagi. Menyaksikan isteri dia makin berat. Sampailah akhirnya Khadijah menghembuskan nafas di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang buat Nabi sedih sangat sebenarnya. Bukan kematian itu, tapi keadaan ketika itu. Jadi dah balik Isra Mi'raj, kan? Nabi SAW suruh kaumnya tolak, kaumnya hina dia, kata dia ahli sihir lah, kata dia penipu lah, kata dia gila lah dan sebagainya. Nak beli barang tak nak dijual, terpaksa ikat perutnya sebab lapar, makanan pun tak ada. Maka ketika satu malam Nabi yajtahidu bis salatil lail, sembahyang, sedih sangat dia sembahyang hatta tawarramat qadamah, sampai bengkak kakinya itu. Maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala, Taha, Muhammad, sabar Muhammad, tenang. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Quran ni tak kena, bukan kami turunkan untuk buat kau rasa susah. Kan? Sebab Nabi rasa macam, aku sampaikan, orang tolak. Apa ni? Kan? Apa ni? Aku bukan ambil apa-apa upah, aku sampaikan nak orang jadi baik. Orang tolak. Apa ni? Sampai isteri aku meninggal, sampai apa ni? Muhammad sabar. Toha. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tak turunkan Quran untuk kau rasa susah. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Melainkan untuk menjadi peringatan bagi orang yang nak rasa takut pada Allah. Muhammad, tenang. Quran ni kau tak usah bebankan diri kau, serulah. Siapa yang nak ikut-ikutlah, tak ikut tak apa. Serulah. Ini perkataan Toha. Kan, itu perkataan pujuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibu kakak tuan-tuan sekalian, apabila kita bicarakan salah satu nama Nabi SAW ini Toha, kita boleh rasakan kesusahan Nabi SAW, perasaan Nabi SAW ketika tak ada kepentingan apa pun.
Dia seru. Yang dia nak semua manusia selamat. Yang dia nak ni semua manusia selamat. Semua manusia ni maknanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, semua manusia ini ikut syariat, ikut cara hidup yang betul. Ikut panduan yang betul. Dan yang ketiganya, manusia ini biar berakhlak. 3 benda kan. Pertama akidah dia, yang kedua cara hidup ataupun syariat dia. Yang ketiganya akhlak. Semua berakhlak dengan betul. Nabi sampaikan. Orang tak terima pun Nabi sampaikan. So nama Nabi Taha, kita boleh rasa kesungguhan Nabi, tapi ada rasa sikit macam kenapa orang tak nak ikut aku suruh benda baik apa. Ibu kakak tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita rasa tak Toha ini dalam diri kita? Rasa tak kadang-kadang? Kita rasa tak? Kita cakap kat suami kita, cakap suami tak ikut. Kan? Suami buat tak tahu je. Bang, kita nak beli ni barang dapur ni awak ni duit kasih duit aje. Padahal bagi tu anak padahal ni. Perasaan Toha tu rasa tak? Sedihnya apa ni? Suami ni aku bukan minta nak beli gelang, minta beli barang dapur je. Kan? Apa ni? Maka ketika itu ingat nama Nabi SAW, Taha. Tenang, sabar. Kan? Sabar, tenang. Jadi kita pernah tak rasa satu hari kita nak hak kita je. Kan? Orang hutang dekat kita. Kita minta duit kita, bukan minta duit dia pun. Tapi kita minta kita yang kena maki. Kita yang kena marah. Kita minta duit kita je, kita minta hak kita. Dia hutang kita. Kan? Ataupun dia gunakan nama kita sebagai penjamin. Dia lari kita punya pasport yang kena blacklist, tak nak ke Mekah. Kita pun telefon dia, bayarlah hutang. Aku nak pergi haji ni, lagi pergi umrah ni, kena tahan dekat immigration ni sebab blacklist sebagai orang penjamin. Bayar. Kita bukan marah. Tahulah, kalau bayar-bayarlah. Sibuk je. Kau pula kena sibuk dengan aku. Kita pula kena. Kan? Pernah tak kita mulai satu keadaan yang kita bercakap benda betul, orang mengelehkan kita. Pakai tudung konon macam baik sangat. Kalau kita pernah melalui semikian, maknanya kita pernah melalui apa sedikit yang Nabi SAW itu rasakan. Kan? Dan ketika itu bacalah surah Taha. Sebab itu para ulama perubatan Islam mengatakan surah Taha ayat 1 sampai ayat 5 dia adalah ayat untuk melembutkan hati. Sama ada hati kita atau hati orang lain. Sebab ketika itu diturunkan dengan panggilan ya Muhammad. Muhammad, tenang. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kau pegang agama ni memang kadang-kadang kau difitnah, kau disangka buruk, tapi tenang, sabar. Tenang. Kan sabar. Baca ayat 1 sampai 5. Dia ayat untuk melembutkan hati. Sama ada hati kita atau hati orang lain. Sebab itu kalau kita mengamalkan ayat ini bagus ya. Sebab ayat untuk melembutkan hati, sama ada hati kita atau hati orang lain. Hati orang lain kita bacakan, niatkan ya Allah, mudah-mudahanlah suami ini lembut hati. Amalkan tak lepas sembahyang. Niatkan dengan keberkatan ini. Dan sebahagian rawi menyatakan bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda masuk Islam setelah mendengar ayat ini. Sayyidina Umar satu ketika dia tiba-tiba jadi naik angin dengan Nabi. Waktu tu dia belum Islam lagi, ni di Mekah tau. Dia belum Islam lagi. Tiba-tiba dia dengar banyak cerita Muhammad ni sampaikan Islam, sampai berpecah kaum dan sebagainya. Dia jadi naik angin. Dia kata hari ni aku nak pukul Muhammad, aku tak kira lah, nak pukul Muhammad ni. Bawa pedang dia. Kalau dia melawan, nasib dah dia. Kan? Pergi ke rumah Nabi SAW, jumpa dengan satu orang. Orang tu siapa dia? Umar. Macam istilah dia kan, kembang-kembang hidung tu macam marah je nampak tu kan. Apa cerita? Ni Muhammad ni. Apa punya orang ni? Pecah belahkan lah apa, bawa ajaran yang tak betul lah apa semua. Hari ni aku nak pukul dia, kata Umar. Umar, kalau kau nak pukul Muhammad tu, adik kau tu ikut Muhammad tu. Kan? Kau nasihatlah adik kau tu dulu. Nak pukul orang pula. Kena sindir dengan satu orang. Maka Umar radhiyallahu anhu arda berpaling arah daripada rumah Nabi SAW kepada rumah adik dia. Sampai di rumah adik dia sedang membaca surah Taha. Mengikut sebagian ahli sirah, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha
tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dengan keberkatan ayat itu, Umar terus macam sejuk hati dia ni. Tiba-tiba sejuk kan? Sebab mendengar ayat ini. Maka ketuk pintu. Sebab Umar ni terkenal dengan bengis. So lembut dia pun, ketuk pintu dia agak keras lah. Tengok, ambil Quran, simpan tulisan. Ketuk-ketuk pun buka. Abang. Pendekkan cerita, dia minta Quran itu, adik dia tak bagi. Kemudian dia pun marah ke adik dia. Akhirnya adik dia bagi. Tengok ayat itu. Ayat itu melembutkan hati Omar mengikut sebagai ahli rawi. Sebab tujuan ayat ini memang ayat memujuk. Tenang. Sabar kan. Macam kita tengok kawan kita kan, tengah kembang-kembang hidung marah ke suami dia. Sabar kak. Innallaha ma'as-sabirin. Sabar. Apa birin-birin? Marah lagi kan. Sabar. Tenang. Tenang. Itu surah Toha. So, nama Nabi SAW Toha berasal daripada perkataan pujukan. Sabar. Yang kita juga rasa benda itu. Yang kita juga pernah melalui perkara itu. Maka Allah Subhanahu wa taala pujuk. Ayat Quran diturunkan rahmatan lil alamin, untuk semua sekali manusia. So hari ini kalau kita rasa sedih ke, orang tak hargai kita ke apa, baca surah Toha. Yang kita bayangkan Allah tu pujuk. Sabar. Tenang. Sabar, Allah tu ada bersama kita. Hidup ni untuk tenang. Sebab waktu Allah pujuk Toha, tenang. Itu mata hidup kita. Mata hidup kita adalah beriman, tenang, hidup dengan tenang. Jangan tangan pening-pening, jangan kita tension, tak apa. Dan Allah Subhanahu wa taala panggil bakal ahli syurga sebagai orang yang tenang jiwa dia. Kita boleh tahu kalau Allah Subhanahu wa taala nak kurniakan syurga dekat akhirat, Allah akan kurniakan syurga tu di dunia lagi. Apakah syurga di dunia? Tenang. Syurga di dunia ketenangan. Tenang ni al-jannatul ajilah. Syurga yang didulukan. Dan besok kalau kita di akhir-akhir hayat kita, Allah panggil orang yang beriman dan orang yang tenang ni, Allah panggil. Allah sebut dalam Quran ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang mempunyai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, baliklah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan redha. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam syurgaku. Allah panggil sebagai orang jiwa yang tenang. Makna konteks dalam bahasa Melayu ayat ini apa dia? Wahai orang yang jiwa yang tenang, wahai perantau-perantau sekalian. Kita kan hidup ni merantau. Kita ni mengembara tau. Kita dari Allah dan sedang pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tahu ketika kau merantau banyak kesusahan. Ketika kita merantau kan banyak susah, sedih banyak. Orang tak hargai kita, kita rasa. Orang tipu kita, kita rasa. Orang fitnah kita, kita rasa. Kan? Hari ini pulanglah kamu kepada pangkuan Tuhanmu. Wahai sekalian perantau, kami tahu kamu susah. Hari ini pulanglah kamu ke pangkuan Tuhanmu dalam keadaan reda lagi diredai. Kita dengan perantau. Ketika kita merantau kan disulami hidup dengan senang dan susah, sedih dan gembira. Jadi hari kita bertemu Allah, hari malaikat seru, wahai perantau, pulang. Jom pulang. Tinggalkanlah kesedihan. Kesedihan dah habis. Sekarang kau balik pada pangkuan Tuhanmu. Balik, tenang. Sebab kakak tuan-tuan sekalian, tenanglah hidup. Jangan pening-pening kepala. Kan? Kalau benda yang memeningkan kepala kita, dia ada takdir je. Dia ada takdir je. Bawa kereta, tiba-tiba mak rebit, kita pun break. Anak siapa tu? Apa? Kita marah-marah, kita maki-maki.
mak rempit tu tetap dengan bahagia dengan motor dia. Kita yang pening tu apa? So doakanlah ya. Doakanlah. Ya Allah ya Tuanku, berikanlah hidayah dekat dia ya Allah. Kalau gedegum tu baik, gedegumkanlah. Janganlah doa macam tu. Doa yang baik-baik. Dia punya hal, kita pening untuk apa? Orang ada takdir ni, hari ni aku kena break. Kan? Habis terabur semua sayur-sayur berbeli kamu. Ya Allah, berikanlah kebaikan pada aku, gantikan lebih baik. Tenang, senyum. Orang yang paling banyak masalah dalam hidup adalah para nabi. Para nabi paling banyak masalah. Tapi kenapa makin banyak masalah, makin tenang para nabi itu? Maksudnya bukan masalah itu, cara kita berhadapan dengan masalah itu yang membezakan kita. Cara berhadapan dengan masalah itu yang membezakan kita. So usaha semaksimal mungkin bagi khalas tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ada takdir aku sendiri. Orang itu semua ada takdir di sini masing-masing. Aku minta supaya takdir aku takdir yang terbaik Allah kurniakan kepada aku. So tenang. Minta takdir yang baik. Sebab itu doa yang paling banyak Nabi baca dalam hidup Nabi. Paling banyak Nabi baca dalam hidup Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa itu doa yang paling Nabi banyak baca dalam hidup Nabi. Itu hadis riwayat Muslim. Doa itu sebenarnya doa meminta takdir yang baik. Lepas tu guru saya dulu ngajar, kalau kita ada hajat, doa spesifik, tutup terus dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Sebagai contoh kan, ya Allah ya Tuhanku, kan, anak aku ni ambil SPM ni esok ni, tolonglah cerahkanlah hati dia boleh jawab semua soalan-soalan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baca doa bahasa Melayu, tutup terus Rabbana atina fid dunya hasanah. Tak percaya boleh try test. Zuhur ni, ya Allah ya Tuhanku, aku nak solat dekat masjid berjamaah. Lama tak solat masjid berjamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita akan sampai ke masjid solat dengan berjamaah. Tak percaya boleh test. Kan? Tutup terus dengan Rabbana. Sebab Rabbana atina fid dunya hasanah tu doa minta takdir yang baik. Kan? Kita ada takdir kita. So tenang-tenang je lah. Kan? Sebenarnya kita bincang nama Nabi SAW, Taha. Iaitu tenang-tenang saja. Jadi ibu kakak tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, saya setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama. Nama Nabi SAW Taha, kan? Iaitu berasal daripada perkataan he, kan? Tenang. Macam itulah, tenang, kan? Yang dirakamkan dalam Al-Quran dalam surah Taha. Dan kelebihan surah Taha ayat 1 sampai 5, dia boleh melembutkan hati kita dan juga melembutkan hati orang lain ke arah keimanan. Sekian saja yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang dan lemah dari kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.